Oi. Kau ajar weh budak. Zarif, kau tengah buat apa tu? Isap rokok kan? Mana ada tu? Ni barang elektrik saja nak botol baby. Zarif, sini je aku nak cakap dengan kau something lah. Ni, duduk sini. Zarif, kau tahu tak sebenarnya vape ini bahaya tau untuk kesihatan kita. Dah banyak kali lah aku dengar pasal belajar sesak nafas, kena tepuk paru-paru berair sebabkan benda ni lah. Alat lah. Bukan ada pun. Ramai lah isap rokok. Dia ramai lah. Bukan pasal tu Zarif. Bukan pasal merosakkan badan ataupun kesihatan diri kita, tapi dia merosakkan maruah kita sebagai orang Islam. Ish, berat dia perkataan kau. Aku risau bukan sebab aku jahat tau. Aku risau sebab hilangkan stres je. Stres? Nabi Muhammad punya ujian dalam hidup dia lagi berat tau daripada hidup kau tau. Sebaliknya dia tak pernah gunakan benda haram untuk hilangkan stres dia tau. Bagi dia solat, puasa, baca Quran, macam tu lah kita kena buat. Assalamualaikum Saudara Ihsan. Apa yang korang borak ni? Ada apa ya tu? Budak biasa, lama tak jumpa. Zarif, kadang yang biasa tu dah sudah dibawa kita jauh dari Allah. Syaitan suka perkara kecil yang kita anggap remeh ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Baik kelas, hari ini kita akan bincang tentang tanggungjawab manusia sebagai khalifah. Jadi, seperti yang kita tahu, khalifah ni maksud penjaga dan pemimpin di bumi, termasuk menjaga diri sendiri. Dengar tu Zarif, jaga diri sendiri pun satu amanah tau. Ya Ihsan, betul. Tubuh badan kita ni bukan milik kita. Allah pinjamkan. Macam rokok, vape, dadah, semua tu merosakkan anugerah yang Allah bagi. Cikgu, kalau saya dah terjebak, saya boleh berubah ke? Sempat Zarif. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Selagi kita hidup, pintu taubat sentiasa terbuka. Tapi kita kena mula dari kesedaran. Zarif, kau dah boleh berhenti sikit-sikit lah. Aku boleh tolong kau kalau kau nak lah. Aku bukan tak cuba tau. Aku dah cuba lah. Tapi tak boleh tau. Aku dah cuba 2 kali lah. Tapi aku tak tahan. Tak boleh berhenti. Jangan macam tu Zarif. Perjuangan ni bukan sekali jalan. Ia merupakan suatu perjuangan. Rasulullah SAW pun diuji saban hari. Tapi baginda tak pernah berhenti berusaha. Itu beza orang beriman dan orang yang lalai. Cikgu, saya risau dengan Zarif. Semalam dia kata dia nak berhenti, tapi hari ni dia lepak isap rokok dengan budak lain. Hai, perubahan ni kita cakap memang ambil masa lah San. Kadang orang yang nampak degil ni sebenarnya hati dia ni tengah bergelut. Saya nak tolong dia cikgu, tapi takut dia makin teruk nanti. Kalau macam tu, saya rasa awak patut teruskan berdoa Ihsan. Kadang-kadang nasihat ni tak masuk, tapi doa yang buat hati lembut. Rasulullah SAW ni dia ajar kita, kalau tengok kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau tak mampu, ubah dengan lisan. Kalau masih juga tak mampu, benci dalam hati. Tapi jangan berhenti berharap.
Kau saya masuk. Ustaz. Ustaz, saya nak minta maaf Ustaz. Semalam saya isap rokok. Tapi saya rasa sesak nafas. Saya rasa Allah nak bagi peringatan kat saya lah Ustaz. Saya takut lah. Alhamdulillah, kalau macam tu baguslah Zarif. Kadang-kadang sakit ni bukan bala, tapi kasih Allah. Itu tanda dia masih nak kita baik padanya. Inilah masa untuk berubah, Arif. Aku temankan kau. Kita lawan sama-sama. Terima kasih San. Aku janji aku tak nak isap rokok lah. Aku tak nak jadi hamba asap ke. Serius. San, Zarif. Ya. Apa khabar? Kau baik ke? Macam mana Zarif? Dah seminggu dah tak sentuh rokok kan? Ya cikgu, bila saya berhenti merokok dan saya solat dengan betul, saya rasa tenang. Dulu bila saya stres, saya ambil rokok. Sekarang saya cari Allah. Masya Allah. Ni baru khalifah sejati. Jaga diri, jaga akhlak, jaga agama sendiri. Itulah maksud sebenar khalifah. Bukan jadi pemimpin besar, tapi jadi penjaga amanah kecil. Tubuhmu, nafsumu, semua pinjaman Allah. Bila kau jaga, kau sedang bersyukur. Saya nak jadi contoh untuk kawan lain cikgu. Saya rasa saya nak buat kempen kecil yang bertajuk rokok bukanlah gaya hidup Muslim. Macam tu lah. Bagus Zarif. Gunakan media sosial dengan bijak. Rasulullah SAW pernah bersabda, sampaikan daripada ku walaupun satu ayat. Mungkin video pendek kau tu boleh ubah ramai hati orang di luar sana. Guys, tahu tak? Dulu aku fikir isap rokok tu nampak macam matang, tapi sebenarnya lambang kerosakan lah. Dulu aku hafilan nyawa tau. Sebab rokok lah, ikut nafsu kan. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi aku peluang yang kedua. Kawan sejati bukan biarkan kita jatuh, tapi kita tarik ke jalan Allah yang semula. Jangan takut untuk berubah. Allah tak cari orang yang sempurna, tapi Allah cari orang yang nak kembali kepada jalan dia. Jadi anak muda sekalian, rokok ni bukan jalan keluar, tetapi permulaan bagi kerosakan. Sebagai khalifah, tanggungjawab kita jaga diri, jaga kesihatan, jaga iman. Ingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.